Right, Ben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Apa abang ni? Sembahyang kat mana? Aku sembahyang tadi dekat IPG, IPD. Institut Pendidikan Guru. Okay. Tapi sekarang dah jadi cukai lah. Ini first time kita buat lepas sembahyang. Yes. Sebelum sembahyang. Dahsyat weather ini Hari ni panas. Spender basah pun cepat kering. Okay. Aku pernah pakai. Okay. Ben, hari ni kita nak cakap pasal Ben. Sekarang ni benda paling panas sekali kat Malaysia ni, selain daripada weather kita Weather ni, kita kat luar panas ni. aku rasa cerita pasal ramai yang bising lah, kan? Isu tarif yang kita dah sign, perjanjian perdagangan kita dengan US. Dengan berat rambut oren tu lah. Yes. Apa cerita? Wan Faisal kata ni perjanjian syaitan. Hei. Bahaya, panas babe. Aku tengok. Aku terkejut. Kenapa? Yelah pasal macam memang panas betul lah benda ni kan. Dia syaitan tu. Jangan cakap tu babe. Kan. Ada kata kita jual negara. Ada kita Jual negara? kita jual kedaulatan. Ada kata benda ni satu bentuk penjajahan. Penjajahan yang terancam. Alamak. Nampak macam ni babe. Tapi jangan jual negara. betul tak betul tu macam mana? Kan. Pada akulah, okey. Semua orang tak ada yang jadi untung besar pun pasal benda ni. Okey. Semua memang akan kena ada rugi dia, ada kos dia. Okey. Pasal ini memang Trump punya benda lah. Nak kenakan semua orang. Kan orang bukan cerita pasal negara-negara yang ada surplus punya jual barang kat dia je. Negara-negara yang tak ada surplus pun, macam Singapore, yang defisit pun kena 10%. Kena 10%? Yes. Itu ada satu viral aku tengok ada tu tak ada orang betul tak? Satu pulau tu penguin je ada. Tapi dia bedal kat 10%. Setiap 3 hari dia bedal 10%. Itulah. Itu So terrain dia Trump tu. So tak ada orang yang kata aku paling untung besar benda ni, semua tak ada. Semua orang akan kena. Kan? Tapi yang penting dia kan, kita dapat lagi ke tidak berdagang dengan dia dengan elok. Pelabur-pelabur dapat ke tak nak tengok Malaysia ni jadi tempat yang menarik. Gitu je kan. Kan? Pada aku tu benda-benda penting lah. Kan? So banyaklah cerita benda ni. Satu benda betul ke perjanjian syaitan ni? Ben? Aku rasa benda tu ada yang tak kena lah. Ini dia main setan ni sensitif babe. Memang. Tak kisahlah. Setengah orang dia suka. Dia suka? Dia penyembah syaitan dia. Kan, tapi kau cakap yalah, main setan ni tapi aku rasa tak fair lah kalau kita nak kena baca surah Ikhlas, surah Kursi. Pasal dia benda ni jadi tau. Aku tengok dia orang tunjuk contohnya komitmen Malaysia, komitmen US. Yang US punya pendek satu perenggan aja, yang Malaysia punya penuh satu page. Dan benda tu bagi gambaran yang memang kau tu macam berat sebelah lah. Bukan setakat tu je, dia nak tunjuk orang nak bisingkan kata kau ni tak pandai ni kerajaan kita ni. Kita menjilat je lah. Yes, apa hal dia orang ni semua benda. Kan sebenarnya dalam banyak-banyak tu yang dia orang yang tak dicerita kan, satu benda lah. Apa dia? Kita ni trade surplus dengan US dah 25 tahun berturut-turut. 25 tahun trade surplus? Singapore tu trade deficit dengan US. Maksudnya dia beli barang US lagi banyak. Lagi banyak daripada so jual. Kalau US tak nak heran dengan dia pun, dia kata apa aku jual kat kau sangat, aku yang beli barang kau. Yalah. Tu penting dia. Tu benda lagi pada aku, apa nak kata ni, benda perjanjian ni terma-terma ke benda semua ni, perjanjian syaitan. Ya, perjanjian syaitan ni yang si dia boleh buat buku tamat jalis pula aku rasa. Boleh. Dia nak rukiahkan agreement tu, dia kata. Supaya lagi nampak jelas dia kata. Dia kena panggil tamat jalis lagi. Benda ni ini kerja orang berbulan-bulan kan. Faham tak? Aku tak rasa lah Tengku Zafrul duduk kat rumah dia tulis saya nak masukkan benda ni. Ni semua pakar-pakar punya kerja. Betul lah. Lepas tu macam kawan kita lah yang buat kerja kan. Semua PTD tu lah. Yes. Dia orang kerja dia orang lah yang kaji dan meneliti dan betul-betul perincikan apa yang okey, apa yang tak okey. Dia orang yang bincang. Bos sign je lah. Bos tak apa, tapi tak apa. Aku suka dengan cara menteri MITI kita ni. Kenapa? Sebab dia tak kata macam bukan saya yang buat, ini orang lain yang buat. Saya menteri je. Kan? Boleh cakap macam tu. Yes. Kau jangan main. Dulu menteri pendidikan masa zaman Covid tu. Kan orang marah sekarang ni. Pasal apa?
pasal apa, sekarang kan banyak pendidikan ni problem ni semua, ada orang salahkan kata benda ni dah tak ada UPSR dengan PMR. Itulah budak Mogol tu nak kira. Betul apa menteri ni cakap? Dia kata apa? Dia kata ni bukan dia buat, ni KPM yang buat. Dia kata nak sebut yang hapuskan peperiksaan adalah Kementerian Pendidikan. CPM buat? Maksudnya dia tak ambil tanggungjawab tu. Tak boleh lah. Aku rasa benda tak gentleman. Kau menteri bro. Tak. Kan? One sense saya kata dia ambil tanggungjawab in the sense dia tak boleh kata KPM tapi that's how you solve that problem penting lah itu. Yang aku suka sekarang ni kan? Pasal benda macam PM kita dengan Menteri BT kita kan, diorang tak kira macam pindahkan benda tu kat orang, yet diorang tegas, faham tak? Kira kata benda ni benda yang betul, benda ni benda yang kena terima. Ni bukan kita suka-suka hantam kromo buat. Ini pakar buat. Nampak? Ni sekarang ni kau tengok sana sini orang dah jadi pakar apa? Jadi pakar legal. Term ni masuk dia apa? Term ni Fazli Ja'ari pun cakap. Oh, ini artikel 1 poin berapa ke 2 poin berapa ni masuk dia apa semua. 5.3 kalau tak silap. Digital Trade Agreement. 3.3 ya, 3.3 di mana saya menyebut berkenaan dengan 3.3 ini ialah Malaysia shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreements with another country that jeopardize essential of US interest. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Wemi Macang tadi, perkataan shall di sini ialah satu obligasi dan satu kewajipan kepada negara Malaysia. Aku pun heran lah. Semua orang dah jadi pakar lah. Korang ni semua tiba-tiba jadi pakar. Itulah. Bukan ada orang Islam kata kena tabayun ke, bukan tibai je. Itu tibai kat sini aku rasa kan. Macam tu lah. Tak, aku tak tahu satu benda. I think we should, at least kalau kita kena tengok lah apa dia punya facts. Betul tak? Kau tengok lah. I mean put yourself. Aku tak rasa lah ini bukan pasal Zafrul ke for whatever lah. Betul. Aku tak rasa any Malaysian. Ini national interest. Ini janganlah tengok benda ni dalam so benda dah ada politik. So aku tak ada not bukanlah PN ke PH ke tolong ni. Aku rasa there is not a single Malaysian who sells his country lah. Betul. Ada tak? Betul, semua kita loh. Tak, especially PTD ke PTD kan. Wah, kau ratus orang kat sana yang Muslim Melayu orang. Takkanlah hantar pergi overseas. Ramai yang kita kenal. Aku pun kawan aku mesti fikir tu. Takkanlah orang macam ni nak berjuang negara. Apa dia dapat? Itu masalah. Itu aku rasa benda ni tak kena bila orang politikkan benda ni. Alah, aku boring lah macam ni. Memang aku pun boring je. Kadang-kadang aku tak nak bincang benda politik ni. Yelah. Tapi somehow lah aku rasa lega. Pasal apa? Sebenarnya kenapa Trump pasal apa tau? Walaupun orang cakap kita ni tak patut jemput dia, tak itu ke, macam-macam lah. Dia ni syaitan besar lah. Hadi ke siapa cakap, aku tak sure. Kan? Okay. Netanyahu pun cakap dia syaitan. Dia syaitan kecil, Trump syaitan besar. Dia kata syaitan besar. Netanyahu pun cakap macam tu. Hebat. Dia paling penting sekali lah pada aku lah. Okay. Satu benda, kita dapat kira closure tau. Hal tarif ni. Maksudnya kita dapat muktamadkan terus. Okay. Pasal sebelum ni kita ding-dong je. Tak tahu ke mana apa-apa benda semua. Kan? So sekarang ni bila kita dah sign masa dia kat sini tu, kan, benda ni kalau kau lah contohnya investor, kau tahu dah apa kau nak decide. Kau dah tahu oh ini benda ni macam ni, benda ni macam ni. Malaysia dah sign macam ni. Okay, dia tahu dia nak boleh invest, dia nak boleh expand operation ke tidak ke. Dan aku rasa dari segi apa outcome yang ada daripada perjanjian tu punya benda, aku rasa memang ramai yang nak invest lah kat Malaysia sekarang. Kan? Depan ni kan kau belum kiri So first kau cakap penting tadi certainty lah. Kalau business agreement dia nak tahu stability. Certainty tu dah ada. Kalau aku nak jual, aku kena berpersen tax aku kena jual. Kau bayang pasal apa? Kalau kita selagi kita tak sign benda ni dengan Trump, business tak boleh invest lah. Business nak invest pun macam mana? Dia kata benda ni tak kata apa panggil, tak ketahuan. Kan? Tak keruan. Tak keruan. Benda ni tak keruan. Dia nak invest besok, dia tiba Trump kata dah benda ni tak boleh dia nak naikkan lagi ke apa ke semua. Ni tak ada. Ni kita dah lock. Guys, kepastian. Yes, kepastian. Itu penting tu. Aku suka kau punya kepastian kau cakap tadi lah. Ini nak cakap orang
Yalah, tak cakap lah, orang politik kan tahu kepastian orang politik. Dia tahu ni je babe. Betul. Dia nampak jilat. Betul. Satu pun aku kebetulan masa orang cakap kepastian tadi masa 97, 98 I was there. Masa market crash yang paling rendah Galaxy. Engkau kat Bank Bumi kan? Bumi Futures apa kan? Futures. Aku jaga kat market masa tu kan. Sebelah kiri aku orang jual, buyer tak ada. Kalau jual macam kau tahu screennya jual buy sell kan. Dia jual muka tunjuk muka dah jatuh. I think masa tu stock 100 lebih ataupun 200 sampai tu. That's the lowest lah Galaxy. I was there. It's the futures masa tu. Betul. Semua tak yang berani masa masuk. tu masa semua tak berani masuk. Madi buat tu lah. Buat capital control. Yes. Kau tahu apa satu benda yang dia buat? I mean dah 20 years after tu dia cakap pasal apa? Dia cakap pasal dia kena fixkan currency. Otherwise business tak boleh berniaga. Kau nak tak nak dia nak buat. Masa tu I think aku tak sure daripada 2 lebih ke 3 benda tu drop sampai 4 lebih, but he puts benda tu at 3.8. Itu aku ingat. So jadi benda tu bagi certainty kat orang. Yes. Benda tu mungkin currency kita mungkin lemah. Tapi yalah ekspor kita pun lagi murah lepas itu jadi. Tapi yang penting macam kau cakap tadi kepastian ketentuan lah. Orang tahu. Orang tahu apa currency dia tak jatuh lagi. Kan? Itu penting. Benda tu penting. I mean for business lah, untuk kita penjilat. Setahu aku juga yang lagi bagus dia apa kau tahu? Apa dia? Pasal kita dah secure benda ni, dah ada closure, dah muktamadkan perjanjian ni. Negara-negara lain yang belum muktamadkan, diorang ni sebenarnya disadvantage lah. Betul? Tahu tak? Pasal katalah kau jadi pelabur, kan? Lepas tu kau tak sure mana nak masuk. Kau nak tengok kat ASEAN ni lah. Pasal ASEAN ni is the fastest growing region sekarang ni dalam dunia. Betul man, Asia man. Itu pasal semua orang datang masa ASEAN tu. Betul. So kau tengok ASEAN, kau tengok dalam ASEAN ni aku nak melabur kat siapa? Sasar lah kau tengok dekat market yang dah settle benda ni, yang dah secure. Yang lain tak settle lagi? Yang lain tak settle lagi. Tak settle lagi? Kalau kau ingat dulu, Trump itu lepas dia kata 19% pun, tiba-tiba dia ugut. Nak lanyak semiconductor kita sampai 100%. Wih, tak duduk kan kau, ramai orang jadi takut. Tapi kalau kita dah settle, kita tengok Vietnam dapat murah sikit, kita boleh kata apa aku bagi dia murah? Boleh tak aku nak murah sikit? Itu aku tak tahu. Tak boleh lah. Boleh adjust kot. Boleh adjust kot lah. Tapi kita penting kita settle dulu lah. Tak, lagipun dia sekarang ni one thing lah. Aku rasa dia pun dah ada good perception pasal Malaysia. Okay? Kau tahu kenapa? Kau tahu kenapa? Kenapa? Orang duk kutuk. Kata Trump kita sambut dia berlebih-lebihan lah. Benda tu viral aku tengok kat Daily Show. Orang putih tengok kan? Engkau tahu tak apa jadi? Trump tengok benda tu kan sebagai kita ni rakan yang baik, faham tak? Kan pasal jadi, dan lepas tu dia pergi Jepun. Jepun pula pergi sidai dia. Kan buat tak heran kat dia sampai muka dia masam. Kan? So pasal kita dah tunjuk benda yang baik sebelum tu, benda tu sebenarnya jadi advantage untuk kita. Tapi aku tengok tu Daily Show tu, aku tengok tak Jon Stewart tu cakap. Anak aku suka lah tengok. Aku tahu anak kau Umar mana kau teriak sikit. Kau tahu dia cakap apa? Apa dia cakap? Dia kata Trump ini dia punya dia punya satire, political satire. Dia kata macam dekat overseas je orang appreciate lah. Especially dia masa tu kat Malaysia lah. Kat Malaysia kan. Orang siap boleh dancing Trump. Tak pernah Perdana Menteri berjoget ke depan berjoget. Tapi dia berjoget. Tak, tapi dia kata overseas, especially Malaysia lah, Anwar banyak baik tiup. Betul. Dekat situ Trump memang suka. Tapi dia kata dekat negara sendiri, dekat US orang macam tam dia lah. Tu macam Trump kata tu lah. Kau tahu apa dia punya solution dia cakap tu? Apa dia cakap? Kita jadikan Trump ni kata president for life overseas, not in USA. Dia kata tu Jon Stewart kata kau duduk jauh-jauh dengan balik dia kata. Tapi pada aku bagus lah. Apa kita buat tu memang satu benda marketing yang baik lah untuk Malaysia. Tak, aku rasa betul sebab kau ni mentimun. Yes lah. Kalau kau temikai tak apa. Kalau kau durian tak apa kan. Mentimun. Kita punya lah barang, nak jual barang kat dia. Kan? Kena sedari dah. So aku rasa paling penting tu point tadi tu lah kan. Apa yang kita dah muktamadkan ni, yes, benda tu bagi security, bagi stability dan bagi certainty, kepastian pada orang nak melabur, pada orang nak expand bisnes dia orang kat Malaysia ni. At least dia tahu Malaysia ni tempat yang selamat. Kalau aku masuk sikit boleh tak? Apa dia? Boleh. Kau tahu benda yang paling orang kalau gaduh-gaduh suami isteri kau jangan gantung orang tak betul tali tu, jaga. Itu tak baik lah. Tak, kalau nak cegah lah, dia boleh jadi kawan dengan kau kan. Janda ramai orang nak kan.
Ini kau sidai je kat situ kan? Oh, tak sidai baik, baik, tak baik. sidai, Ha, sidai. tak baik ah. Betul. Kalau kau tak suka, cerai macam elok kan. Kau jangan sidai je tu. Okey lah, kita dah masuk janda lah. Okey, okey. Ha? Okey Okey. guys. Ini penting ketentuan guys. Ha. Itu yang penting. Be fair, kau jangan yang kau nak jelek je. Yalah. Fakta tak ada. Fikir orang yang lain tiap hari pergi kerja tu. Yes. Dia buat bisnes Ha. kan. Tak ada orang dekat Malaysia ni aku rasa kerja dia nak menjual negara lah. Betul. Jangan macam ni. Tu aku satu benda tu aku nak tambah tadi tu pasal Apa dia? lepas Trump datang ni. Itulah antara benda-benda penting dia. Kita masuk. Kita tengok sekarang ni ramai orang dah sebut lah 90% ni tak ada apa-apa lah. Kita nak beli barang banyak-banyak sampai 1 trilion lah benda semua. Kan, satu benda 1 trilion tu tak betul. Itu bukan kita saja bagi, kita itu masuk kita lagi. beli. Itu kita masuk. Ada tempat lain. Okey. Okey guys, cukup. Tak cuma satu tadi yang kata 90%, aku rasa banyak kita punya parts yang dapat 0% kan? Yes, tu aku nak sebut. Kan, sebenarnya kita- kan barang-barang kapal terbang, Okey. macam tempat adik kau kerja dulu. Kan? Sekarang dia dah buat burger tepi Ah. jalan dekat mak aku. Dia kerja kat Eiffel, kau tidak masalah. Depan ni bila Okey. lagi. Bukan sini, depan lagi satu. Okey. Termasuk kat parts Boeing tu lah dekat Boeing, apa, kelab sawit, semiconductor. Kalau tak orang tu tak ada kerja nak buat apa, buat barang-barang grab lah macam aku. barang-barang getah. Ha. Semua dia exemptkan daripada liberation day tarif. I see. Ha. Banyak lah tu. So ada ke orang kata benda ni Trump datang ni benda tak guna ke apa? Aku rasa benda tu tak betul. Tak betul. Jangan Banyak orang guys, rasa. kalau tak ada benda nak cakap elok, Nabi cakap senyap Yes. je. Pada aku Kau dapat like ni, kau dapat dosa ya. hentam orang berpada-pada lah. Betul lah. Tak, satu benda guys, aku tak pernah rasa ada orang Malaysia jual negara lah tu. Yes. Tak kisahlah mana-mana parti pun. Tak ada parti. Tak ada parti. Sama aja. Semua sama. Gila babe. Ha. Lagi-lagi yang menjual negara tu PTB ni. Yes. Gila bangang lah babe. Yes. Okay guys. Aku tak ada, aku suka kerajaan aku. Betul. Ramai orang putih aku suka tengok orang ni. Putih kau-kau ni. Yes. There is something special about our country. Janganlah kita nampak benda semua teruk sangat. Negatif. Bini kau kerja komen kan? Bini aku kerja komen. Okay, bini aku kerja komen. Okay guys. Bye. Okay, bye.